Woi, aku dapat secret weh. Fuyo, yang ni nampak macam best je. Aku nak try lah. Tapi bukan beli satu kotak lah. Aku beli semua lah. Yep, kita beli semua. Hi guys, nama saya Gordon the Great Hobbyman. Dan di tangan saya ni adalah blind box Luffy One Piece dari Tamashii Nation Bandai. Dan seperti biasa, saya bukan orang yang steady lah. Selalunya saya akan beli satu set macam tu daripada beli satu-satu kotak lah. Sebab saya nak cubalah dapatkan semua ni kan. Dalam satu kotak ni ada 10 kotak kecil ya. Kita akan cuba tengok kita boleh dapat tak yang secret ni. Okey, kita buka kotak pertama dulu ya. Nampaknya kita dapat Luffy yang versi komik. Kat belakang ni dia kosong ya. Kat depan ni je yang ada komik tu. Kotak kedua, kita dapat Luffy yang pattern dia macam Zoro, padahal mungkin Zoro yang sesat kat sini. Kotak ketiga, kita dapat Luffy yang pattern dia macam ni. Aku tak tahu ni pattern apa. Belakang dia warna ungu ya. Kotak keempat, semestinya kita dapat watak Luffy yang original. Belakang ni warna merah. Tak tahulah kenapa dia malas sangat ni. Kotak kelima, kita dapat Luffy yang berbaju Nami. Belakang dia warna kuning. Aku baru perasan tau, rupa-rupanya semua ni ada nampak tau muka Luffy tengah senyum Kotak keenam, kita dapat Luffy yang ada to be continue tu. Selalu ni kat bahagian ending je ada. Belakang dia warna hitam. Kotak yang ketujuh, woi, aku dapat secret weh. Jap aku check dulu. Serius ah, kita dapat yang versi secret ni. Terbaik guys. Ini corak ni saya dah check tadi kat kotak memang tak ada. Jadi ini memang yang versi secret lah. Belakang dia warna emas. Kotak ke-8, kita ada watak Luffy di mana corak dia kan adalah scene Ace ditewaskan oleh Akainu. Alamak, sedih betul. Kotak ke-9, kita dapat Luffy yang ada banyak wanted poster lah pattern dia tu. Tapi kat belakang ni masih lagi kosong Kotak terakhir, kita pula dapat corak ini. Belakang masih lagi kosong. Jadi semua ni lah watak-watak yang kita dapat dalam kotak ni ya. Alright, jadi sampai di sini saja video kita. Kita jumpa lagi di video yang baru.